Sementara itu, Kementerian Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah akan membentangkan laporan kemalangan kereta api dengan motosikal troli di Tenom dalam mesyuarat Jemaah Menteri Sabah minggu depan. Menurut Timbalan Ketua Menteri ketiga yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah, Datuk Iwan Benedict, beliau telah meminta laporan daripada Jabatan Kereta Api Negeri Sabah JKNS. Jelasnya, laporan siasatan awal telah diberikan kepada beliau sebelum dipanjangkan kepada Pejabat Ketua Menteri Sabah pada Khamis. Beliau akan membentangkan laporan siasatan ini dalam mesyuarat Jemaah Menteri Sabah pada 11 Mac. Pada 3 Mac, kereta api itu melanggar 4 motosikal troli di kilometer 134 Palang 4 Pangi, Tenom, dipercayai akibat hilang kawalan susulan masalah brek. Ketua Polis Daerah Tenom, Superintenden Azmir Abdul Razak berkata, kemalangan 8 pagi itu menyebabkan seorang lelaki cedera ringan.